orang akan beriman pada Allah dan Rasul bukan disebabkan agama tu, tapi disebabkan mungkin dia terpikat dengan akhlak. Ni yang berlaku pada Nabi SAW. Kan? Ada orang, setiap orang berbeza-beza cara dia dapat hidayat kan. Jadi saya kata dengan dia, sekolah yang paling penting sekolah nak kena ada hari ni akhlak. Inilah masalah yang berlaku sekarang ni seluruh dunia, masalah akhlak. Sebab tu digariskan oleh Saidina Umar 7 tahun pertama didik anak sebagai raja. Anak awak sekarang awak kena layan sebagai raja. Macam mana awak tengok Agong tu, macam tu awak kena layan dia. Awak kena ikram dia cukup-cukup. Dia tenyih awak macam mana pun. Kalau anak perempuan saya dulu, dia make up saya pun kita tenyih. 7 tahun kedua, didik dia sebagai hamba. Seorang hamba tak boleh buat pilihan, melainkan satu pilihan, iaitu taat. Bukan kita zalimi dia. Kita tak nak proses ni kita skip. Sebab apa? Barulah 7 tahun ketiga, dia boleh jadi teman yang setia. Dia akan mesyuarat dengan kita. 7 tahun kedua ni sebagai hamba, tu maksudnya, kita panggil dia datang. Kena suruh. Hamba kena suruh kan? Betul. Tolong seminggan, tolong buat ni, tolong buat tu. Dulu, masa jadi raja, sibuk nak buat. Nak tolong. Pasal tak? Betul. Tapi masa tu, dia tak boleh buat. Tapi kita kena encourage dia untuk buat. Nak semayang. Dah 7 tahun kedua, tak nak semayang pula. Sebab kita tak encourage dia masa daripada kecil tu. Masa dia nak pakai telekung tu, nantilah. Masa dia nak masuk dapur, nak tolong kita tu, tak payahlah. Jadi waktu 7 tahun kedua, dia dah malas lah. Masuk tu 7 tahun ketiga, jadi tuan lah. Itu yang berlaku sekarang ni. Mak ayah pening. Jumpa saya, cakap, anak jadi tuan. Anak jadi tuan. Saya kata, sebulan jangan datang ziarah dia. Saya setiap bulan kena balik kan. 4 hari balik. Sebab itu waktu saya nak keluar. 3 hari ke nak balik maksudnya? Maknanya cuti. Ujung bulan ada cuti 4 hari. Setiap pelajar? Setiap belajar. Saya punya itu setiap bulan ada 4 hari kena cuti. Kena balik. Walaupun orang Terengganu, dia kena balik juga. Dia orang sanggup. Dan peraturan sekolah saya tak boleh gadget. Siapa ada social media kena delete. Sebab saya tak nak dia orang akses benda-benda tu. Dia kena stop. And then tak boleh makan jajan lah. Itu 3 syarat yang memang ramai orang tercengang sikit lah. Tapi bukan kita stop macam tu, kita ganti je benda tu. Faham. Then feedback yang saya dapat, balik dia orang start tolong mak dia. Dia orang, ibu nak tolong apa? Ibu nak buat apa? Khidmat. Pelajar ni umur berapa sampai berapa? Sini sekarang kita ambil 10 tahun, ke atas paling tua sekarang 15. Jadi maksudnya ambil student yang sampai umur 15 je. Setakat ni sampai itulah. Saya tak nak tinggi sangat sebab dia punya gap tu nanti jauh beza. So dalam tu semua umur di antara 10 dengan 15. Betul. Dulu ada yang ulang alik kita ambil. Yang bawah-bawah. Bawah 10 tu kita ambil tapi dia ulang alik. Dia tak stay kat asrama. So dia akan belajar berapa lama? Daripada umur berapa sampai berapa? Sampai habis salimah. So maksudnya contoh kalau daripada bawah ni dia tak ada basic untuk Quran, dia kena settle kelas Quran dulu. Bacaan dengan kita ambil macam kafar punya syllabus lah. Yang basic. Lepas tu baru terus masuk alimah. Alimah tu adakah sama macam Dioban 7 tahun? Kita setakat ni belum ada lagi yang baru lagi start kan. Baru start tahun ni alimah. Tahun ni baru start? Baru start. Sebab sebelum ni kita pelajar-pelajar tu tak start lagi alimah tu. Satu guru lah. Guru tak boleh nak cope. Guru saya pula, ustazah-ustazah ni zaman muda ni dia banyak main handphone. Saya pun ada buang 2 ustazah saya sebab dia banyak main handphone. Dia bawa maklumat tentang social media ni masuk dalam kelas. Dia nak ada social media, saya tak halang. Tapi saya cakap dengan beberapa kali, jangan cerita benda tu dah. Sebab pelajar dia akan cerita dengan kita, especially anak saya lah. Macam mana dia boleh tahu? Dan saya kata, benda ni saya cakap, cikgu silat dia pun, perempuan kan pun saya cakap, tolong saya tak nak. Saya memang strict benda ni. Memang saya off benda ni. Sebab tu, kalau orang nak masuk lah. So maksudnya dalam kelas contoh, dia macam, kalau tahun pertama tu, semua umum mix lah untuk satu kelas tu. Tak, kita ada kelas atas, kelas bawah. Walaupun semua daripada kosong? Yes. Maksudnya kelas bawah ni kelas basic, kelas asas. Kelas atas ni kira kelas 5 sekarang ni. Kalau kelas atas ni boleh umum pun akan mix lah macam sekolah madrasah biasa lah. Betul. So lepas tu diorang contoh katakan pengambil pelajar setahun sekali. Pengambilan pelajar setahun sekali. Actually 6 bulan sekali sebenarnya.
6 bulan sekali. Tapi kadang-kadang ada yang kita orang ambil juga. Sebabnya mak ayah minta. mak ayah yang dia merayu. So kalau 6 bulan sekali tu time bila? Lepas raya ke macam ni? Biasanya lepas raya. Raya puasa. Lepas tu satu lagi bulan 9 lah. Bulan 9. Cuma saya punya beza tu ada cuti hujung bulan tu. Okay. Sebab saya nak keluar 3 hari. Kat mana tempat ni? Puchong. Dekat je. Nanti datang lah, kalau nak datang boleh. So kita ada buat kelas juga. Macam untuk orang awam, untuk parents, untuk orang awam. Macam Ustaz Umar dia ambil belajar gentle birth. Gentle birth ni sebenarnya dulu saya dah buat, lepas tu saya stop. Kelas ni mahal, 2,000 tapi saya buat RM30. Tapi sebelum kita masuk gentle birth, saya nak sentuh sikit pasal sekolah tadi. Boleh. Okay, so Alimah tu tenaga pengajar dia berapa orang? Sekarang ni ada 2 orang ustazah, Quran 1 orang, 2 ustazah, Alimah 1 Quran. Ada add on 1 lagi. Ini kelas tambahan dia. Untuk ni ustaz lah, untuk matan arba'in. Hadis lah. Ini malam, kelas malam. Sebabnya kenapa ustaz? Sebab sanad lah. Di sini sanad kan. Ustazah dia tak boleh bagi sanad lah. Jadi saya nak bawa benda tu je lah. And 2 ustazah ni dah cover semua subjek dalam Alimah? Setakat ni dia orang boleh. Plan tuan sampai habis Plan saya sekarang ni, saya sampai kelas tahun 3. Mungkin tahun 4 saya tengok kalau boleh dekat situ. Sebab ustazah ni pun saya pun tengok dia heavy juga. Sebab dia orang bujang. Macam dia orang nak cope dengan nak ajar pelajar tu, dia berat juga. Darah muda lah. Darah muda. Betul. Dia orang mana bukan lulusan maktab kan. Bukan lepasan maktab, ada modul perguruan kan. Jadi kita susun kitab, kita bagi dia ajar. Dia perlu masa lah. Saya tengok, sebab saya ada plan, kalau kita nak tumpang untuk kelas 5, kalau kelas tahun 4 ke tahun 3 ke, kita tumpang lah mana-mana madrasah banat yang ada Alimah. Kita ulang alik lah. Yang dekat-dekat situ lah. Setakat yang ini dekat Siptaling lah, yang dekat. Paling dekat. Macam Ad-Dirasatul Islamiyah tu. Jadi itu future plan lah. So kalau boleh buat di situ, kita terus kat situ lah. Kalau macam dalam satu hari tu, jadual macam ni? Daripada bangun sampai tidur? Daripada pagi, dia orang bangun pagi, mengaji lah Quran standard semua, mandi semua. Sebelum subuh? Sebelum subuh. Mengaji dulu? Mengaji apa semua. Lepas subuh tu, dia orang buat amal. Pagi ni ada amal lah. Contohnya? Contohnya macam tadi saya kata lah. Halakah iman tu? Halakah iman tu, buat ada muzakarah, ada taklim. Lepas tu, dia orang musyarat sama-sama dia orang, siapa yang masak. Sebab kat sini, pagi tak ada tukang masak. Dia orang sendiri masak? Dia orang sendiri masak. Jadi memang ada schedule lah. Tapi kita monitor lah. Memang 100% dia orang masak. Saya pun, kalau saya dulu saya makan sarapan, saya pun akan makan benda. Tak sedap lah. Memang dia orang akan buat semua benda. Mi pun kita orang buat sendiri. Kita orang ada buat mi sendiri. Mi tu like literally yang gluten free kan. Tapi tak boleh nak buat dalam banyak. Tak boleh nak produce banyak. Jadi tak boleh nak jual lagi untuk mi tu. Ni selepas breakfast ni, selepas halakah amal. Buat dia orang khidmat. Ada